Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so for today macam apa yang korang tengok di depan kita orang sekarang ni, kita orang nak makan tomo. So ni kita orang beli tomo ni dekat Bazar Ramadan. Dia sediakan juga dengan apa dia korang? Makan. Timun. Bukanlah. Bawang. Bukan. Apa? Papaya. Oh ya, papaya. Betik. Tapi yang muda. Ya, memanglah yang muda. Betul. Ni tomo dia. So, kita orang beli 12 pieces. Betul. 6 pieces 24 ya kan? Betul. 12, 40 lebih. 48. Ya, 40 lebih dah tu. So, kita dengan talent baru. Sebab dia baru free hari ni. Free. Begitu. Dia baru free hari ni. So, dia nak cari masuk. jodoh. Dia nak masuk dalam konten ni sebab tomo ni sedap. Dia suka tomo juga. Sebab bau-bau. Okey, so kita pun tak sabar nak makan. Kita orang tak tahu sama ada boleh habiskan ataupun tak. Betul. So kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk Like, comment, share dan kakek baju bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Tapi tunggu lama mari kita makan dan sebelum tu kita baca doa dulu. Doa dulu. Allahumma la hulukum. Amin. Lawak kalau ada Eri ni. Oh, malah kulu. Saya punya jap besar. Air coklat. Minum dong. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Iman. Untuk first ni kau jangan makan. Apa pula tak makan? Sabar dulu. Aku yang suka tomo, aku tak boleh makan. Diam. Dapat. Bagi kita orang makan dulu. Kau tengok dulu sekejap. Kau diam. Cacat lah. Sebab Cacat nakal tak. Susah lah pakai tu. Jom ni. Eri boleh ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ni korang bomo ni korang. Ui, sedapnya korang. Kau habis pun. Tengok. Tengok. Okay, Eri kongsi dengan Caca ya? Okey, baik. Okay. Thank you. Sikit-sikit yang nyomel. Sabar ni, Mam. Sabar, kesian dia. Kita makan biar ada yang ni sikit ya. Tomo ni dulu. Lepas tu tak makan tau. Sedap. Oleh kerana sedap, kita kena cecah lagi. Sos tu. Memang sedap apa? Berapa hari kau nak bagi rating untuk tomo ni? Kita beli kat Bazar Ramadan ni. Kalau 10, saya bagi 9. Oh. Ma caca. Of course, mungkin ada kat luar sana yang lagi sedap ke. Tapi bagi saya ni paling Ma sedap. caca, mama caca. Ma katalah, kata. Baby. Kalau baby? Baby nak 9. Tiru. Oh, tiru cherry. Mana boleh tiru? Biarlah dia suka aku lah mula-mula aku. Yang mula aku ni apa kucing? Kucing memang kucing. Meow. Nak makan? Ni kena 2 atau 3 dah kenyang ni. Boleh lah. Belum. Sabar ya. Sebab kamu. Bakso geram sebab dia tak boleh makan tomo favourite dia. Kesian tu lah sekarang. Tapi sumpah korang, tomo ni tak asam-asam. Sedap. Dia lembut. Daging dia pun kenyang pun sedap. Biasa dia orang lain tak suka dia. Sebab tomo ni kebanyakan masam. Asam. Tapi dia sedap. Saya yang tengok orang makan pun saya terliur. Bagi ambil. Ambil lah. Memang lu. Kesian lah Pak Suzak dia makan. Boleh lah. Belum lagi. Okey lah, makanlah bakso. Mama dah bagi. Tak boleh. Tunggu dulu. Mama dah bagi. Tunggulah. Tengok tak? Dia tak bagi tak? Tunggulah. Tak apa bagi dulu. Tunggulah. Bakso kan. Marah pula batu. Enggak ah. Masuk tomo ah. Marah Caca. Apa mama lah? Kenapa tak ambil kali? Enggak. Tengok Caca memotong. Apa tomo ni sedap ah? Macam mana kita buat sendiri?
Kalau kau buat kau lagi. Kalau kau buat tak jadi. Sama kau pun. Kau. Hmm. Kau. 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 Makan ni bayar makan. Makan. Lepas dah. Tak orang sudah makan. Berbuka dengan tomo. Lagi saya nak try papaya. Apa nama Tomo lah? Khas makanan Kemboja ke Vietnam? Kemboja. Kemboja. Cik yang punya. Jawab Caca punya. Oh, dia tak makan nasi, makan ni kenyang kuat. Kan dah cakap 3 tu dah cukup kenyang. Tak. Kenapa? Memang Nitik. selera makan dia. Tak usah pun makan ni pun. Yang penting malah panas. Ni. Tak panas sejuk pun sedap juga. Jadi, kau ingat tak tadi kat mana kita beli martabak? Martabak dekat lorong satu baris dengan Dengan kanan. tak, no. Martabak kita beli tu satu baris direct dengan Tomo. yang kita beli, tapi tak jauh lah. Bagian kanan lah tu. Kalau kita nak masuk belah kanan, nak balik belah kiri. Oh. Sedap ah. Ya. Martabak dia pun sedap. Tadi aku Ayam sedap. dengan daging. Sedap ah. Boleh repeat lagi. Mak dah lagi ke semut. Ni ada Papaya. hitam ni. Dah. Tak, dia buat macam ni dah macam apa? Somtam. Kan? Macam somtam. Kan ala Thailand kan? Oh. Macam tu. Kalau pergi kedai Mac gitu. Oh. Macam menikmati. Tengok tu lihat. Berusaha untuk nak mencabut. Menarik. Sedap pun. Berapa rating nak bagi? Man? 10. Oh, terbaik man. 10. 210 lah. Sedapnya. Sebab salah satunya perut pernah kosong kan? Tak boleh terkalahkannya. Memang sedap. Kalau? Apa yang kalah? Kalau kalah, kenapa kau makan? Bila dah makan semua. Besok nak cari apa ni lah? Nasi Arab. Arab. Konten nasi Arab. Nasi Arab. Kan? Arab. Daging. Tapi paksa belanja. Betul tu. Macam mana nak challenge? Boleh challenge. Challenge. Dengar dulu. Tak apa. Dengar dulu. Ceri. Dari mana? Kita kena ada warna merah. Sajam. Oh ni dekat mata. Biar. Astaghfirullahaladzim. Nasi Arab dengan daging. Nasi telur rebus. Oh. Itu Lepas dah. tu nasi biryani tau. Apa? Memang mantap. Lepas tu Aiman belanja. Memang tu. Kalau mana juga belanja, dua aku cuma 3 dia. Siapa nak tengok besok Aiman kita saksikan. Betul? Boleh? Nak bagi apa suruh aku. Aku pakai gigi lah. Tak setuju ada gigi kat tu. Laku lah sos lah. Kasih je. Oh, dah tumbuh. Hai. Jadi dia berapa? Apa Caca buang tu? Tulang-tulang yang tarik-tarik. Ada tulang-tulang lah Caca. Yang luak. Sedap. Kenyang. Sikit. Kakak. Ini kakak tak habis. Kenapa makan punya pakai air? Jangan buat pisau seorang. No. Ini sebenarnya aku punya. Boleh habis
Semua. Punya pun tak habis. Iyalah. Ini tiada punya. Ni? Wah. Ini ada tulang. Orang Penipu. kerana kita tak nak bagi membazir, kita kena habiskan juga. Ini ada sih. Sama-sama. Ni untuk sahur boleh. Jahat. Tak mau. Apa? Kena 4-5 betul. Minum air. Confirm punya. Betul. Betul. Dapat. Dapat Makanan juga. simple tapi memang kita makan rasa macam puas lah. Baik. Korang tahu tak? Saya sekarang dah umur 8 tahun. Macam 8 tahun. 8. Betul. Sekarang saya dah besar. Tengok saya tinggi dalam hotel. Saya tak pakai kursi, saya duduk. Caca pun tak pelak R dah. R. Si. R. C. R. R. Dulu pelak sekarang tak pelak. Bising ah. I. Semalam hari tu masa umur 4 tahun. Kan. R. Kena R. Cik yang tak pelak. Okey korang, tinggal 3 ni. Kita bagi belakang takbir. Belakang tak ber. Coba. Satu untuk sahur kami. 2 bagi takbir. Air kukuh. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Betul. Tinggal 3 pieces harga tomo dan juga sayur betik. Betik. So kepada korang yang tengok video YouTube channel tersebut, terima kasih. Kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube channel tersebut. Korang semua dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT. Walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video yang mana. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Selamat pagi.